Baiklah, Assalamualaikum. Salam sejahtera kami nak ucapkan kepada pendengar dan penonton kita untuk Duyufur Rahman kembali kita di episod yang terbarulah bersama kami Fir Afandi pada hari tu. Macam biasa Duyufur Rahman tu kita membincangkan kata orang asas untuk ibadah haji, dan of course kita nak kata orang memberi update-update sekini daripada Tanah Suci Mekah. Dan bersama kami untuk episod kali tu kami nak bercakap berkenaan dengan topik kita, iaitu wajib haji, niat di mikat dan larangan ihram. Dan tetamu yang akan bersama dengan kami hari tu, kita nak ucapkan Assalamualaikum, selamat datang kepada yang berbahagia Ustaz Haji Ramzan bin Ambi dari Jabatan Agama Islam Sarawak. Dah bertugas selama 16 tahun Ustaz menjadi pembimbing ibadah haji tanah air semenjak tahun 2009. Selamat datang ke CAT Ustaz. Ya. Selamat datang ke Duyufur Rahman. Program Duyufur Rahman. Betul. Jadi apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saudara Firdaus. Betul. Oh, nama penuh. First time orang nama penuh. Alhamdulillah. Mau ditunggah nama penuh. Betul. Firdaus saya kacau. Nama syurga. Firdaus. Okey, baiklah, yang bagi Ustaz Haji Ramzan hari tu topik kita bincang pasal niat di mikat dan larangan ihram Ustaz. Jadi tu antara soalan-soalan yang kata orang mungkin ada di antaranya ditanya oleh pendengar kita. Ya. Dan ada juga ditanya oleh mungkin staff-staff dalam CATS FM dia pun. Okey, jadi soalan pertamanya Ustaz, boleh terangkan apakah yang dimaksudkan dengan wajib haji dan apakah perbezaan wajib haji dengan rukun haji, Ustaz? Okey. Terima kasih saudara Firdaus Effendi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum saya jawab soalan saudara Fir Effendi tadi, saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Ayat itu bermaksud masa untuk mengerjakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh mencampuri isterinya, tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Ayat yang saya bacakan tu berkait rapat dengan tajuk kita hari itu. Okey. Tentang wajib haji. Okey. Menjawab soalan saudara Fir tadi, wajib haji itu adalah perkara yang wajib dilakukan ketika mengerjakan haji. Sekiranya wajib haji itu tidak dilakukan, salah satunya ataupun beberapa wajib haji tidak dilaksanakan, maka haji tetap sah. Okey. Hajinya sah, tetapi nya kena bayar dam. Ya ceritanya dam. Okey. Dan kalau nya sengaja meninggalkan wajib haji makanya berdosa. Mula haji tapi berdosa. Iyalah, betul. Nah, sebab wajib haji itu wajib dilaksanakan, tetapi haji tetap sah. Ya, bezanya dengan rukun haji. Kalau rukun haji, kalau ditinggalkan salah satu rukun maka haji sah. Okey. Dengan wajib haji tadi sah, tapi sengaja berdosa. Ditinggalkan. Okey. Ya, beza. Contohnya rukun haji, kalau kita dapat wukuf di Arafah. Sebab wukuf di Arafah tu mesti dilaksanakan sebelum 10 Zulhijjah pada subuhnya. Betul. Ada orang yang sakit, contohnya koma dan sebagainya, menyasi sempat berniat wukuf pada sebelum 10 nyasi sempat, katakannya sedar pada 11, maka siapat hajilah baginya. Ya, kesannya, dan walaupun hanya sebab rukun, maka nyasi dapat haji. Okey. Wajib haji itu ada 6 perkara, Fira. Okey. Yang pertama, niat di miqat, seperti yang kita nak bincang hari itu lah. Berniat ihram di miqat. Yang kedua, meninggal larangan ihram. Ketiga, mabit di Muzdalifah. Keempat,
melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Kelima, mabit di Mina, dan keenam, melontar ketiga-tiga jumrah pada 11, 12 dan 13. Itulah 6 perkara wajib haji yang wajib dilakukan oleh jemaah haji yang mengerjakan ibadah haji. Nya mesti 6 perkara tu nya mesti dilaksanakan. Jika ada juga kadang-kadang nya uzur, keuzuran. Contohnya si dapat mabit di Muzdalifah. Nya wajib haji siapa mabit di Muzdalifah oleh kerana nyaga orang sakit di hospital, contohnya bapaknya kah ataupun isterinya kah, pasangannya kah, nya disuruh nyaga. Maka atas arahan nya si dapat mabit di Muzdalifah. Maka nya dikira uzur, maka nya dikecualikan. Nya si berdosa ninggalkan mabit tadi dan si juga dikenakan dam. Jadi wajib tu nya ada fleksibel sikit lah. Berbanding dengan rukun siapa? Ya betul. Si mula, si dapat haji. Betul. Wajib tu masih ada lagi. Mun si sengaja, kadang-kadang bayar dam tetapi si berdosa. Ya bezanya. Ya bezanya rukun dengan wajib haji. Betul. Okey, jadi soalan yang seterusnya Ustaz. Jadi kita nak bertanya lah. Wajib haji yang pertama seperti mana yang disebutkan tadi adalah berniat di mikat. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan niat di mikat dan macam ni keadaan jemaah haji yang berangkat terus ke Madinah dan macam ni pula jemaah haji yang berangkat terus ke Jeddah dan masuk ke Mekah. Di manakah jemaah haji itu perlu berniat Ustaz? Ya. Baik. Saudara DJ, Saudara Fir, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah. Miqat itu adalah tempat ataupun masa. Ya maksud miqat. Ketentuan tempat dan ketentuan masa untuk jemaah haji berniat. Hanya ada masa untuk berniat dan ada tempat untuk berniat. Nya si dapat mana-mana boleh suka-hati boleh lah. suka-hati. Ini ada masa dan ada tempat. Ia disebut sebagai miqat. Okey, miqat mun disebut dalam bahasa Arab miqat zamani. Maksudnya miqat masa. Miqat makani maksudnya tempat. Untuk jemaah haji yang berniat. Sebab jemaah haji tu nya ada tempat tertentunya berniat. Nya si boleh kata orang sukati-sukati berniat di mana-mana. Betul. Macam contoh ada bila-bila masa. Kakinya berhenti di situ, nak berniat di situ boleh. Boleh. Dan yang paling penting munnya berniat nya jangan lepas daripada miqat. Munnya lepas daripada nya kena larangan ihram. Munnya lepas daripada miqat. Itu kita bincang lepas tu lah. Okey. Kalau miqat zamani ataupun masa untuk ibadah haji tu nya hanya boleh berniat bermula daripada 1 Syawal. Kita raya pagi kita raya. Dah boleh berniat sebenarnya. Dah boleh berniat sampai 10 Zulhijjah. Dia ajak masa untuk haji. Untuk berniat haji. Kira time frame diberi agak lama je Ustaz. So 3 bulan lah. Tapi maksudnya mun orang nak berniat dah boleh start daripada siang. Dan tapi umrah nya siap ada masa tertentu. Sebabnya kita nangga orang pergi umrah pada bila-bila masa. Betul. Ya beza miqat masa untuk haji dengan umrah. Manakala tempatnya pula untuk berniat haji dan umrah tu berbeza. Macam jemaah seperti yang ditanya oleh saudara Fir tadi, orang yang terus ke Madinah. Sininya nak berniat. Jadi malam tu sidak yang pergi itu adalah nya akan terus ke Madinah. Betul. So sidaknya si perlu pakai ihram dulu. Yalah. Kerana nya akan pergi ke Madinah. Sampai di Madinah kelak dalam tempoh 6 hari ataupun 5 hari baru sidaknya masuk ke Mekah. Masa waktu baru nya berihram dan masa nya baru nya berniat miqatnya adalah di Bir Ali. Sebab nya saya perlu pakai ihram dulu. Yalah. Berbeza dengan sidak yang ke Mekah. Pergi terus ke Jeddah, terus masuk Mekah. Yang kalau flight Sarawak tu pada 13 hari bulan tu kelak. Sidaknya akan terus ke Jeddah, ke Mekah. Sebab sidaknya disuruh pakai ihram terus. Sebab sidaknya akan melalui miqat Qarnul Manazil Qarnul Manazil tu nya
lebih kurang sejam sebelum landing di Jeddah ya, maka setidaknya akan melalui miqat Qarnu Manazil. Setidaknya kena pakai ihram awal lagi. Biasanya tidak tamu haji akan nyuruh pakai ihram masa di rumah lagi sebelum turun ke airport ya. Sebab masa di airport ya, ada masa lagi nak pakai ihram betul. sebab ia disuruh terus pakai ihram kerana setidaknya akan berniat masa dalam belon. Ataupun yang boleh berniat sebelum dalam belon, sebelum masuk belon pun boleh, ataupun masa nak berangkat pun boleh sebelum sampai ke miqat. Atau bezanya, yang penting jangan berniat lepas daripada miqat. Yalah. Kalau berniat lepas daripada miqat, maka disialahnya kena bayar dam. Dam untuk meninggalkan wajib haji tu adalah dam tertib dan takdir. Apa maksudnya? Tertib tu mesti ngikut susunan. Betul lah. Mundam untuk si berniat di miqat tu bayar sikut kambin. Kambin kini tu 800. Betul, ke 1000 ke ialah ini nangga saya juga Ustaz. Betul. Nangga sini tempatnya. Jadi tabung haji telah menetapkan bahawa mun bayar dam kambin 850 kini tu. Zaman saya dulu dengan 350 je. Tahun 2008 dulu. Kini tu dah makin naik, makin meningkat. 850. Dam mun si berniat di miqat tadi. Ya pentingnya miqat tu kena jagalah. Ya, secara mudahnya Ustaz, ialah setiapnya memang ada peraturannya Ustaz. Betul. Tertibnya kita macam kita bekerja seharian pun. Betul. Kita melanggar peraturan memang kita salah lah. Undang-undangnya. So kita kena ngikut lah. Ya tadi miqat untuk umrah. Tidak masuknya biasa akan mula umrah dulu. Haji tamattu nak. Dan untuk miqat haji, kelak masa setidaknya mula haji pada 8 bulannya, setidaknya hanya perlu berniat masa di hotel aja. Miqatnya maksudnya miqat untuk haji, tempat untuk berniat untuk haji adalah memadai di hotel. Saya perlu pergi ke miqat yang ada di dalam ya, ataupun yang dekat-dekat kawasan Tanah Haram nak, di luar Tanah Haram ya, macam Tanaim. Untuk haji saya perlu ke sia. Tapi kalau nak mula umrah sunat, hanya boleh pakaikan ihram dalam di hotelnya di Tanah Haram, tapi nya mesti keluar pergi ke miqat yang berdekatan. Ya umrah, tapi haji memadai di dalam. Mudah aja. Islam yang mudah Ustaz. Betul. Nya ada yang saya madah tadi, miqat tu nang ada ketentuannya. Betul. Ada tempat mula haji dengan umrah tu, ada tempat-tempat yang sebab kita kena ada ilmu. Betul. Untuk mula haji tu siapa sebarang. Betul. Yang pun ialah. Okey, soalannya dalam ibadah haji dan umrah tu ada pantang larang ihram yang perlu dijaga oleh jemaah haji Ustaz. Jadi apa sebab pantang larangnya perlu dijaga dan apa berlaku sekiranya pantang larang tersebut dilanggar Ustaz? Okey, terima kasih saudara Firdaus. Untuk pantang larang ihram tu nya adalah merupakan wajib haji yang kedua. Perkara kedua dalam wajib haji. Pantang larang ihram tu perlu dijaga kerana untuk nak menjaga kesempurnaan haji ya tadi. Untuk supaya dapat fokus. Mula haji tu dapat fokus. Si ada mula nak benda pelik-pelik. Nak si bola nak madah betul-betul halusnya haji tu sampai orang lelaki nutup palak pun si boleh. Padahal biasa kita masih boleh pakai kopiah nak. Betul. Tapi masa haji tu nutup palak pun dilarang. Orang puan si boleh nutup muka. Orang lelaki boleh pakai mask tapi orang puan si boleh. Bezanya. Nya larangan ihram tu si boleh pakai pakaian bersarung. Betul. Sebab dia orang lelaki makaikan ihram aja. Dibah dengan atas. Dan si boleh pakai baju dalam, seluar dalam. Larangan-larangan tu adalah untuk supaya satu, kita nak ketaatan kepada Allah Ta'ala. Larangan tu sebenarnya Allah yang perintahkan syariat. Macam ni kita nak taat. Dalam hidup kita ni pernah si pakai spender. Betul. Tapi dalam haji tu mau kita nak taat, kita benda kecil. Ketaatan kecil tapi kalau kita buat di sisi Allah besar. Betul. Menandakan hati kita taat kepada larangan ihram tadi. Ada 13 larangan ihram. Okey. Nya dibagi kepada dua bahagian.
ada tujuan yang membahagi tu tentang damnya. Okey. Larangan bahagian pertama disebut jenis tarafuh. Maksud tarafuh tu adalah bersuka, berseronok ataupun berhias. Apa larangan ihramnya? Menutup kepala untuk lelaki si boleh dalam masa ihram. Bersongkok si boleh. Bersongkok si boleh. Tapi mun si sengaja terpakai nak lupa, kita sedar buka balik siap dah hal. Ya jenis tarafuh tu lah. Si boleh memakai pakaian bersarung untuk lelaki. Si boleh makin nak berjahit. Yalah, dijahit kita sarung. Kita tahu baju Melayu ke apa. Si boleh. Kain pelekat pun kita nak makai si boleh nyarung. Mungkin kita si nyarung makai macam ikat kain gajak. Macam gajak boleh. Betul. Nya si boleh kita nyarung di dalamnya. Yang ketiga, nutup muka untuk orang perempuan si boleh. Biar perempuan si suruh makai cuma mata besar mun waktu ihram di pandai makai cuma mata besar si boleh. Mun cuma mata yang macam tu Ustaz? Biasa boleh. Boleh Ustaz. Biasa boleh, tapi mun pandai-pandai je nak makai cuma mata besar nak. Si boleh. Fashion glamour si boleh. Lepasnya memakai sarung tangan. Lelaki perempuan si boleh makai sarung tangan. Walaupun sejuk si boleh. Sebab ia larangan ihram. Mun nak makai juga boleh, tapi kena bayar dam. Mungkin kena untuk kesihatan yang boleh makai sarung tangan, tapi oleh untuk kesihatan, tapi nya nya bayar dam tetapi si berdosa. Nya benda macam ni lah. Okey. Lepasnya si boleh makai bau-bauan, mesti okey. Si boleh makai minyak wangi. Mungkin kita dah berniat haji ataupun umrah, maka kita dah si boleh makai minyak wangi lagi. Kalau minyak atas selalu minyak si boleh. Malaikat subuh ke? Si boleh. Minyak wangi si boleh. Kita nak makai sebelum daripada ya boleh, sebelum berniat boleh. Tapi selepas berniat no. Si boleh dipakai. Lepasnya makai minyak di kepala ataupun di janggut. Si boleh. Beard oil selalu itu nak pakai minyak janggut beard oil. Masa dalam ihram si boleh. Tapi mun sebelum berniat boleh. Sebab yang mau kita nak pakai minyak rambut awal, sebelum berniat lah. Boleh pasang minyak rambut. Ibu makan banyak gila, jangan makan sebotol. Ya betul lah. Jadi kita makan, tapi lepas berniat si boleh. Yang ke-8, si boleh bersetubuh masa dalam ihram bersama isteri. Yang ke-9, si boleh menikahkan orang ataupun wakil nikah si boleh. Itulah 9 larangan yang disebut jenis tarafuh. Kalau si sengaja dipola, si berdosa. Dan si kena dam. Tapi kalau sengaja, berdosa dan dikenakan dam. Berbeza dengan sikit jenis lagi ialah jenis itlaf. Itlaf tu maksudnya menggugurkan ataupun menghilang, merosak ataupun membinasa. Apa larangan ihramnya? Yang pertama, menggugurkan rambut. Rambut kita gugur. Sengaja, mungkin kita mandi, contohnya rambut kita gugur, kena perbuatan kita mandi, kita sengaja kena dam. Benar sih Ustaz. Macam ni contoh kami mandi, yalah kadang ada selai dua helai gugur, kena dam lah. Kena dam lah. Mungkin kita mandi dalam masa ihram lah. Mungkin dalam ihram saya tak masalah. Tapi dalam masa ihram, sama ada ihram umrah ataupun ihram haji, maka rambut gugur, waktu kita mandi, aku mandi, tangga ada rambut. Jangan kita pandai action kah ke belakang tangan. Lu buang getis-getis lah. Kita kena yakin dah. Mun rambut kita gugur, baru bayar dam. Mun si. Mun macam kita tidur, nangga ada rambut di bantal. Saya ada masalah. Sebab mungkin bukannya gugur diimpun. Bukan niat lah. Bukan dengan perbuatan kita. Mun kita mandi, macam orang puan mandi nak. Kan orang puan selalu gugur rambut. Betul. Nya mandi, perbuatannya mandi. Jadi mun gugur sengaja, kena bayar dam. Ya beza. Itlaf tu, jenis itlaf tu sengaja kena bayar dam. Selain daripada kuku. Motong kuku. Contohnya sebelum berniat tadi lupa motong kuku. Tiba-tiba masa dah berniat tang pandai aja lupa dalam ihram, pandai motong kuku. Nyali ingat kasih ingat, lupa kasih lupa, munnya motong dalam masa ihramnya kena bayar dam. Mungkin nyasi berdosa kena lupa, tapi dam tetap kena bayar. Itu jenis itlaf. Yang ketiga, memburu atau membunuh binatang buruan. Si boleh juga dalam masa ihram. Dan menebang pokok, mencabut pokok. Si boleh juga dalam masa ihram. Itu itlaf. Sengaja kita mula, kita kena dam. Mungkin si berdosa tapi kena bayar dam. Itu jenis itlaf. Itu bezanya dua tu lah. Dam tu. Okey.
Yang menyempurna ialah dam tu sebenarnya adalah sebab dam tu disebut sebagai ganti. Saya lupa menyempurna tadi ganti ya. Ganti sebenarnya ganti daripada wajib larangan tadi kita pola. Nak menyempurnakan haji tu supaya nya lengkap, maka digantikan dengan dam tadi supaya haji kita tetap sempurna walaupun kita terpolah benda yang dilarang tadi. Digantikan dengan dam ya, untuk supaya solid, haji kita tetap solid sampai habis tadi. Haji kita sempurna, maka haji yang sempurna tu akan mendapat balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Ustaz ada menyebut berkenaan dengan dam. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih mendalam apakah yang dimaksudkan dengan dam. Dan sikit lagi Ustaz, apakah larangan ihram yang selalu berlaku terhadap jemaah semasa melaksanakan haji dan umrah? Terima kasih saudara Firdaus Effendi. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah. Dam kalau dari segi bahasanya adalah darah. Dam adalah darah. Dari segi bahasa lah. Kalau dari segi syarak ialah dam bermaksud ibadat gantian. Ibadah gantian. Kita mula larangan ihram, maka digantikan dengan dam tu sebagai ibadah gantian. Yang merupakan antaranya ialah binatang al-an'am, diganti dengan binatang macam melanggar wajib haji, mayas ikut kambing. Contohnya yang dikorbankan seperti unta, lembu, kambing ataupun kibas. Binatang-binatang yang boleh pakai bayar dam lah. Ataupun gantinya daripada makanan di tanah haram. Maksudnya kita bersedekah makanan dengan fakir miskin di sini, ataupun pekerja di Masjidil Haram lah. Ataupun dam tu boleh digantikan dengan puasa. Tu maksud dam tadi. Ada kaedahnya lah. Sama ada bayar binatang tadi, ataupun nya bersedekah, ataupun puasa. Ada 3 perkara. Okey. Kena dam tu wajib dipolah. Yang pertama, orang yang meninggalkan perkara wajib haji dan umrah. Munya meninggalkan perkara wajib haji tadi macam mabit di Muzdalifah. Munya sengaja mola, makanya kena bayar dam. Sikok kambing. Macam ialah. Pakai nganti tadi wajib, yang tinggal boleh menyempurnakan haji dengan bayar dam. Tapi munya sengaja berdosa lah. Yalah, betul. Boleh sengaja lah. Yang kedua ialah berlakunya ihsar atau bagi orang yang telah berniat ihram, ada berniat ihram, tapi terhalang daripada menyempurnakan wukuf di Arafah. Jadinya dah berniat, siapat wukuf, maka gininya nak menyelesaikan hajinya, menyelesaikan niatnya tadi, makanya kena bayar dam ihsar tadi. Supaya larangan ihramnya tadi dah terlepas. Tapi siapat haji lah, kerana berwukuf di Arafah. Yang ketiga, melanggar nazar semasa mengerjakan haji. Keempat, melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa dalam ihram. Macam pakai pakaian yang bersarung dan sebagainya. Antaranya lah. Kemudian, melaksanakan haji tamatuk. Macam kebanyakan jemaah haji kita Malaysia, melaksanakan haji jenis tamatuk. Maksudnya, malah umrah dulu buat malah haji, makanya kena bayar dam, tertib dan takdir tadi adalah seekor kambing. Sebab jemaah kita kena bayar dam tu lah. Dam sebabnya haji tamatuk. Yang jenis yang ifrat baru kena bayar dam. Kalau tamatuk ataupun qiran, kena bayar dam. Jangan kita madah dam tu nyusah kita betul. Kerana kita dalam ihram sekejap aja, dalam masa sehari aja dalam ihram umrah. Tapi kalau orang mulai ifrat, dah berniat contohnya sebelum haji ada 10 hari ke 20 hari. Makanya kena dalam ihram dalam 20 hari tadi. Dikenakan dam. Saya pernah bertugas, ada seorang lebih 20 lebih harinya dalam ihram. Sampai kainnya warna kuning. Kena lama dalam ihram, kena malah ifrat. Ifrat, tapi kalau tamatuk, kita bersenang-senang, maka untuk menggantikannya dibayar dam tertib dan takdir tadilah. Kemudian luput wukuf di Arafah setelah berniat ihram. Kena bayar dam.
kemudian meninggalkan tawaf wada tanpa uzur syar'i pun kena bayar dam. Nah, menjawab soalan saudara Fir juga tadi, antara perkara yang sering berlaku dengan jemaah kita di Sinun lah, biasanya gugur rambut. Susah kita nak kontrol lah. Rambut tu kita mandi, kita berwuduk, kadang-kadang nanggak ada rambut. Maka kalau kita yakin rambut yang gugur, kita tanggallah berapa helai. Amunnya sehelai, nya ganti dengan 5 rial. Gini kita bayar dengan sidak fakir miskin di Mekah. Nya dam tu hanya bayar di Mekah aja. Nya sik boleh bayar di Madinah ataupun di Malaysia kita sik boleh. Nya hanya dibayar di Mekah. Bayar di Mekah sama ada kita selepas kita mula ibadah kita tadi lah. Kalau kita dah mula umrah ada dam, kita kena bayar selepas lah, ataupun sebelum kita balik haji tadi, kita kena selesaikan dam dulu. Sama juga dengan haji tadi, mun kita dah selesai ada dam yang kita perlu bayar, selesaikan dam dulu sebelum kita balik. Sehelai 5 rial. Sehelai 5 rial. Mun 10 helai? Saya baru saya tahu bahawa rambut kita sebenarnya bergegar. Bergegar. Betul, benar. Mun biasa-biasanya dah kita tahu rambut kita bergegar. Selalu tahun rambut, semua rambut RM15 atau RM10 lah. Bayar nak ya. Bayar upah tok si sehelai 5 rial. 5 rial. Ya Allah. 5 rial. Munnya 10 helai, nya gugur berasing-asing, maka kita kena bayar 5 rial kepada 10 orang fakir miskin. Mun sekali tarik 10, kira 5 rial juga lah. Kalau nya sekali tarik gugur 3 ataupun lebih, makanya dinamakan dam langsam. Nya kena bayar langsam kepada sedekah kepada 6 orang fakir miskin, seorangnya dua cupak. Secupak tadi 5 rial, maka nya kena bayar 10 rial kepada seorang. Jadi 6 orang 60. Yang mun 3 helai rambut ke atas gugur sekali. Tapi mun sebelum tadi dah ada gugur sikit 2, tiba-tiba gugur 3, maka nak 1-2 tadi dikira lagi lah. Nya dikira yang 3 dan ke atas tadi bayar langsam aja. Ya untuk sekali ibadat umrah. Kalau haji kelak lagi, kelaknya kena menadagi dam, nya kena bayar lagi. Nya sebenarnya dam tu seperti mana maksudnya tadi adalah ganti. Ganti kepada ibadah kita tadi si sempurna nak. Nak melengkapkannya bayar dam, maka sempurna baliklah wajib haji kita. Jadi rambut tu antara perkara yang biasa lah bagi jemaah haji di Malaysia. Biasa. Maupun di seluruh dunia. Betul. Rambut tu nang kita susah nak nyaga. Sebab nya sengaja kasih sengaja pun kena bayar. Mungkin kita mandi contohnya nak. Kita mandi, terutamanya perempuan selalu gugur rambut. Oleh kerana perbuatannya mandi tadi, perbuatannya, maka gugur rambutnya kena bayar dam. Beza dengan jenis tarafuh tadi nak, pakaian dan sebagainya, mesti sengaja kita boleh bayar dam. Betul. Tapi kalau rambut dengan kuku, sengaja sengajanya kena bayar dam. Sebab tu lah selalu kami orang bertugas di Sinun, dam yang selalu dibayar oleh jemaah memang dam rambut. Tidaknya bertanya macam ni bayar tu, bila berapa bayar, maka nya ada kadar-kadar yang telah ditetapkan lah. Okey. Baiklah, jadi alhamdulillah dah menjawab segala persoalan Ustaz. Kata orang terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada yang berbahagia Ustaz Haji Ramzan bin Ambi dari Jabatan Agama Islam Sarawak, dan kepada yang tengah menonton mendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan dan menonton Duyufur Rahman setiap Jumaat jam 9 pagi yang dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji dan CATS. Okey, sampai esok saja kami Firda Fandi nak mengucapkan kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.